So kalau ikutkan dalam masa 5 hingga 10 tahun lah, career sebagai seorang MC ni, kau rasa dia akan go all in macam sampai tahap boleh bagi anak bini makan, ataupun kau rasa macam dia memang berada dalam fasa, ni bukan kau tau, ni general lah untuk MC dekat luar sana. Maybe ada yang nak jadi part time saja, ataupun maybe nak jadi full time. Tapi daripada perspektif kau dalam 5 hingga 10 tahun, maybe kita letak 10 tahun lah, 20, 35, adakah MC ni maybe macam kau cakap tadi jadi suara AI? Yes. Aku pun fikir macam tu. Sebab dekat U aku pun dah buat AI lah. Satu program tu dia tak guna MC pun. Dia guna AI lah. Waktu tu saya datang tu macam, uish, kecewa tak suara ni. Lepas tu tengok AI. Aduh. Waktu tu macam, ni potensi aku dah tak ada ni. Dah tak relevan ni ada faham. kan. Tapi memang sekarang memang berlambat lah orang. Maksudnya ramai orang yang try MC ni. Kalau tengok pun, tapi kita bagi aku tak macam, uish, nanti dia cara sejak aku, tak. Sebab ramai juga orang yang kahwin. Okay. So dia rezeki mesti ada punya. So bijak. Yes. So mesti ada. Kalau kita, konsep dia, kalau kita tolong orang tu akan, kita tolong orang, kita akan dapat lain. Okay. Itu memang konsep dia. Sebab kadang-kadang contoh kadang-kadang kita dapat 2-3 job kan, kita bagi pada tim kawan-kawan kita yang tak ada. Mesti ada kat kita nanti. Okay. One day nantilah. Yes, dia akan ada juga. Yang penting jangan berharap lah. Yang penting jangan berharap pada manusia adalah meletakkan harapan pada manusia adalah kekecewaan yang disengajakan. Amboi. JJ. Macam Spiderman lah. Spiderman kan ada disappointed ni kan. Okay, nice. Even tak even, itu bergantung pada orang lah kan. 5 tahun 10 tahun lagi, kita tak tahu akan datang. Tapi setakat ni aku nampak masih lagi boleh berdiri dengan tu. Sebab ada je orang yang full time, memang buat full time. Ada memang contohnya MC Fit Shulan. Dia dengan isteri memang buat MC. Okay. Full time lah. So bila full time, and then memang, kita dah tahu result dia macam mana. Memang weekend dia kat wedding lah. Yes. Dia memang dah bawa mic sendiri, mikrofon sendiri kan, mic sendiri semua. So memang orang dah tahu dah talent dia. Kau tak ada mic sendiri lagi? Tak ada lagi. Ada plan? 3-4 tahun lagi insyaAllah. Ni soalan bodoh sikit lah. Mic yang paling mahal yang kau pernah dengar berapa? Aduh. Bukan mic ni lah, ni mic podcast. Takkan nak bawa pergi wedding kan? Tak sempat servis lagi benda tu. Tak sempat belajar lagi. Tak sempat lagi lah. Tak sempat belajar, tak tahu lah. Tapi ribu-ribu juga kan? Ribu-ribu juga. Okay. Warna-warna kan, mas-mas kan nampak. Mahal tu. Cici Mazhar pakai, Misha Umar pakai tu kan? Faham. Dia dah setting siap lah semua benda tu. So aku tak pandai sangat bab PA system. Technical tu kan? Technical tu tak pandai lah. Aku pernah try nak buat MC ni, maksudnya sekali dengan PA system. Tapi dekat KL ni semua dah ada hall. Yes, betul. Semua dah ada, tak perlu dah siap kan? Yes. So and then target aku dah tak target dekat rumah-rumah dah. Target cuba hall untuk kita punya betul, banyak sangat dah. So tak perlu dah benda tu. Betul. Kalau macam aku sebagai seorang videographer, akan ada situasi yang out of control lah. Kan, macam contoh macam dalam condition aku, mostly every wedding akan borak pasal cuaca. Okay, you know, lagi buat outdoor pula. Tak kisahlah kalau dia buat indoor ke, dia buat outdoor ke, tapi cuaca is one of the reason yang akan buatkan kita macam out of control. Okay, betul. Nak buat macam mana, redor lah kan. Kadang-kadang pakai konsep redor lah, kadang-kadang kita try lah tweak sikit, maybe buat indoor sekejap and then baru buat outdoor. So untuk MC pula macam mana? Ada tak something yang kau rasa macam benda ni out of control sebagai seorang MC, tapi dia happen dekat kau punya pengalaman lah? Dan ada tak solution masa tu? Ada kadang-kadang, sebab contoh macam pernah satu macam contoh juri nikah, dia tak faham apa yang tentatif kita buat. Juri nikah? Contoh juri nikah, dia kadang-kadang ada tempat juri nikah dia ambil semua. Last ambil gambar je dia bagi kat MC. Jadi kita sebagai MC ni rasa macam kita tak bekerja lah. Kan? Okay. Pernah jadi. Okay. Waktu macam tapi maybe sebab Tok Kadi lah kan. Yes, Tok Kadi tu dia maybe dia tu style maksudnya style orang lama. Dia semangat lah. Dia semangat, and then style orang lama pun ada je. Misalnya macam dia akan handle A to Z. Okay. Batai semayang, bagi mas kahwin. Okay. And then last sekali dia bagi kat kita untuk ambil gambar je. So waktu tu kita sebagai MC kita rasa macam kita tak puas lah. Betul. Kan. So waktu tu kadang-kadang pernah je kita jadi macam lost juga macam aduh kan. Tapi nak control je macam mana, sebab kita duduk kat depan, kita kena senyum je. Belakang tu Allah je tahu. Okay. Kan? Segar-segar sendiri macam tu lah kan. Kadang-kadang ada yang cakap contoh dia kata nama saya panjang tau, sebut sampai bin lah, saya ada ayah tau. Pernah jadi. Pernah jadi juga. Tapi tu apa pengantin? Saksi, juri nikah sebagainya. Kena sebut nama dia orang enggak? Pada waktu tu lah. Pada waktu tu lah dia macam masuk. Tapi kita tak tahulah, mungkin waktu tu dia tak okey. Dia bergurau ke apa, wallah. Nampak bergurau ke tak? Tak nampak bergurau. Tak nampak bergurau, dia jarang lah.
Kita kan waktu tu kan kita kan yalah kita budak-budak kan. Kita macam hormat sikit kan. Faham. So bila dia cakap macam tu kita macam tersentak agak lah. Faham. Tapi apa yang kita boleh buat, kita kena go agak. Sebab orang tak tanya pun kau okey tak okey. Ya. Kena buat agak. Ya, betul tu. Lagi-lagi kalau contoh kita MC dengan videographer ni memang kena ngam. Sebab saya akan sampai, saya akan buat 3 benda. Saya akan pergi dengan PA system. Maksudnya saya discuss lagu macam mana okey ke, kemasukan attentive kan. Kalau ada frame major. And then satu lagi tuan rumah biasa lah. And then lagi satu dengan videographer ataupun cameraman. Saya akan pergi okey bang, macam mana lighting okey bang? Okey. Padahal bukan kerja kau lah. Padahal bukan kerja kan. Tapi sebab kita rasa macam beramah mesra sebab dia yang akan rakamkan semua momen kat situ. Faham. Memang penting lah cameraman dengan videographer ni. And then ada yang pasif, ada yang tak pasif. Maksudnya dia ambil gambar je. Ada yang okey semua 1, 2, 3. So kalau cameraman tu macam abang dah okey semua, saya tak boleh cakap lah. Saya dah okey, abang boleh buat lah. Ada cameraman dia ambil gambar je. So kita yang kena take over. Sebab tu kena okey dengan cameraman. Alright. Satu lagi bonus, kita dapat gambar tu. Itu kalau ada kontak. Kalau ada kontak. Lately ni kalau kita tanya pada klien atau even fotografer, videographer, dia orang ada isu-isu macam scam. Macam mana dengan wedding pula? Dengan MC wedding pula? Adakah benda tu typical? Ataupun kau pernah experience sendiri? Ataupun kau pernah terbaca? Tak pernah. Cuma pernah terbaca lah. Macam contoh dia kalau dulu kan guna package. Contoh dia kata saya nikah je. Kan sekarang ada package sekarang ada trend dia nikah sampai pukul 12 terus. Maksudnya sekali dengan makan terus. Dia tak tukar baju. So konsep dia nikah. Okey. Satu majlis jadi 2 majlis lah. Tanpa memberitahu kau. Yes. Okay. So dia deal dengan kita nikah je. Jadi bila kita nak balik awal tu kita bersalah lah sebab ya betul. dia sambung lagi. Faham tak? Maksudnya dia contoh sampai pukul 2, pukul 3. So dia deal dengan kita nikah selalu sampai pukul 10, 11 lah 11 kan. Lepas tu kita dah habis dah. Tapi dia sampai pukul 3. Jadi kita sebersalah nak balik. Okey. Sebab itu aku tak tahulah tu scam ke ataupun dia tak tahu ke. Tak tahulah. Tapi tukar baju. Tak tukar baju. Tak tukar baju. So, sebab konsep dia tak tukar baju tu lah. Okey. Mungkin dia fikir ni nikah je lah sebab tak tukar baju. Sanding kan kena tukar baju sebagainya. Betul. Tapi yang scam yang kuat-kuat saya tak pernah. Tak ada sampai hilang duit apa semua tu. Experience kau tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang depo tiba-tiba tak jadi kahwin ada. Yang itu kan? tak apalah. Itu bukan rezeki. Itu bukan rezeki lah. Tapi itu kau consider tak refund lah. Di depo tak lah. Sebab kita dah ada TNC lah. Kita dah TNC. So dia kena ikut lah. Ada je banyak yang contoh dia kena kahwin awal sebab ayah dia sakit. Ada. So kau dapat awalkan ke? Tak, dia tak nak, dia nak buat bisnes simple. Okey, nak buat so dia tak ada simple MC lah. Dia tak kena MC. So saya kata tak bagilah sebab kita dah dalam syarat kan, terma dan syarat. So dia pun okey. Dia jalan je lah. Okey, faham. Scam besar tak ada lah. Sebab baru lagi kau. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Okey.